Hai kita orang Sarawak, kami Hanim dan hari tu kami nak berkongsi tentang 3S hadapi banjir sebelum, semasa dan selepas. Jadi kita semua tahu, banjir merupakan bencana utama negara yang memerlukan tindakan pantas dan teratur. Jadi hari tu kami akan kongsikan kepada kita orang tentang maklumat sistem kecemasan kerajaan, agensi penyelamat serta bantuan rasmi yang tersedia. Jadi untuk S yang pertama ialah sebelum banjir, iaitu persediaan awal. Untuk persediaan awal, kita haruslah sentiasa peka dengan amaran cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NATMA melalui platform televisyen, radio dan media sosial rasmi. Jadi kerajaan juga ada menyarankan setiap keluarga sediakan beg kecemasan 72 jam. Senang cerita, satu beg ya, standby awal untuk digunakan bila berlaku kecemasan. Jadi, dalam beg ya, sila pastikan ada sedikit wang tunai, telefon bimbit, makanan yang tahan lama, air bersih, kit kecemasan, ubat-ubatan, lampu suluh, pakaian, dokumen penting dan paling penting sekali kita semua mesti ada ialah power bank. Lepas ia juga, kita perlu kenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara PPS yang diuruskan oleh Sidak NATMA dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk memudahkan kita bergerak segera ke tempat selamat tanpa membuang masa, terutama bila keadaan darurat berlaku secara tiba-tiba. Jadi untuk S yang kedua ialah semasa banjir, iaitu tindakan ketika kecemasan. Jadi mun kita orang nanggap paras air sudah mula naik, kita orang jangan campur angin. Kita orang perlu pastikan semua suis elektrik, gas dan bekalan air ditutup sepenuhnya. Jadi sekiranya kita orang menerima arahan untuk berpindah, bergeraklah segera dengan ke PPS yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi sekiranya berlaku kecemasan, kita orang boleh call terus ke 999 atau gunakan aplikasi SafeMe 999 untuk menghantar laporan lokasi tepat kepada Sidak Agensi Penyelamat. Jadi semasa berada di PPS, patuhilah arahan petugas di SIA untuk keselamatan bersama. Jangan bagi tolak ke rumah selagi pihak berkuasa belum mengesahkan bahawa keadaan benar-benar selamat. Jadi untuk S yang terakhir pula, selepas banjir, iaitu langkah pemulihan. Sekiranya pihak berkuasa sudah membenarkan kita orang untuk pulang ke rumah masing-masing, perkara pertama yang perlu kita orang pola ialah cek dulu struktur bangunan dan elakkan daripada menghidupkan apa-apa peralatan elektrik yang masih basah. Jadi semasa kita orang mula kerja pembersihannya, pastikan kita orang gunakan sarung tangan dan kasut getah untuk melindungi gigi kita orang daripada sebarang pencemaran. Jom, kami kongsikan apa saja bantuan daripada pihak kerajaannya. Antara bantuan yang disediakan oleh kerajaan dan agensi termasuklah bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah, bantuan barangan asas kedak kit kebersihan, makanan, kit keluarga dan peralatan sekolah juga disediakan bagi membantu mereka yang terkesan. Jadi waimah kita sudah berada di fasa selepas banjir, jangan kita orang si berjaga-jaga kata orang, kena risiko banjir susulan mudah nak berlaku tiba-tiba. Jadi, kita orang haruslah mengikuti perkembangan terkini melalui saluran rasmi kerajaan. Jangan mudah terpengaruh dengan berita palsu atau maklumat yang si sahih. Jadi ingatlah, keselamatan kita orang dan keluarga kita orang adalah keutamaan. Pastikan kita orang sentiasa bersedia ikut panduan keselamatan sebelum, semasa dan selepas banjir yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Okey guys, jangan lupa follow, subscribe, like dan share media rasmi Jabatan Penerangan Sarawak untuk dapatkan info yang terkini. Sehingga berjumpa lagi. Bye!